Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni ayam percik bakar berkuah putih. Jom tonton. Okey, sebelum tu boleh tumbuk dulu bawang putih, halia, serai, garam, gula ajino semua masuk sekali. Tumbuk sehingga hancur. Bahan tumbuk ni boleh lumurkan pada ikan dan ayam. Lepas tu perap sekejap. Untuk ikan percik biasanya orang gunakan ikan kembung. Okey, ni ayam yang dah dicuci, boleh perap sekejap dengan bahan tumbuk tadi. Lepas tu boleh masukkan santan dalam kuali. Santan tu masukkan sedikit, tambah air. Masukkan juga garam, gula ajino. Masukkan juga air perahan limau. So, panaskan sekejap santan ni. Kacau biar sebati. Lepas tu boleh masukkan ayam satu persatu. Kita rebus ayam tu sehingga dia masak. Sementara nak tunggu ayam tu masak, bolehlah sediakan bahan-bahan lain dulu. Ni bahan kisar ni untuk buat kuah percik. Ada bawang merah, bawang putih, halia, serai. Semuanya dikisar sehingga hancur. Okey, nampaknya ayam yang direbus dengan santan tadi dah masak. So, boleh angkat dan ketepikan dulu. Okey, ni santan lebihan rebusan ayam tadi. So, tambah lagi santan untuk buatkan kuah dia. Masukkan bahan kisar. Tambah air kalau terlalu pekat. Lepas tu bolehlah tambah garam, gula ajinomoto. Dan tambahkan sedikit lagi air perahan limau. Perasakan biar dia cukup rasa semua. Lepas tu kacau sehingga dia masak dan kuah dia menjadi pekat. Okey, ni kuah percik putih dah masak, dah siap. So, bolehlah bakar ikan dan ayam tadi di atas arang. Macam ikan ni dia terus bakar, tak perlu dikukus, tak perlu direbus. Lepas tu bila dah masak, boleh siram kuah percik di atas ikan dan bakar sekali lagi biar dia melekat pada ikan. Macam ayam ni dia susah masak kan, so dia kena rebus dulu sehingga ayam tu betul-betul masak. Lepas tu barulah dibakar. Kemudian kuah percik tu boleh disiram di atas ayam, lepas tu boleh bakar sekali lagi. So, resepi dia mudah je kan? Nak buat kuah percik putih untuk ayam bakar percik. Dan yang ni dah siap. Bolehlah dihidang. Makan dengan nasi putih yang panas-panas memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.